Satu kena lawan tiga. Jadi sebuah negara kena lawan ke dengan tiga negara yang terbesar. Lagu mana saudara-saudara, ibu bapa yang dikasihi, yang diikuti bersama? Baiklah, saya nak beri perjelasan dan berkaitan dengan berlaku yang kemarin dan juga hari ini masih hidup berlaku lagi. Saya nak kutip dan pungut daripada khabar-khabar, maklum-maklumat daripada warta-wartawan, mari capu hipung beritahu kepada saudara-saudara yang diikuti bersama. Kemudian kita pergi kepada perkataan yang telah dikata saat ini, 1-3, 3 negara, 1 negara. 1 negara kena lawan 3 negara. Kerana boleh kata gitu, kerana Amerika Syarikat, Israel, Angkrik, 3 tu kapuh paksa untuk nak menghatamkan akan Iran lagi. Jadi Iran tak ada siapa bantu dia. Negara-negara Arab kat tepi tu, pakat dia tak berani bergerak dah tu. Demo tu takut kepada Amerika Syarikat, takut kepada Israeliah ni lebih daripada takut Tuhan lagi, kena nak tahu. Tak berani gerak. Sebab tu, kerana boleh kata gitu, nanti kita nak beri perjelasan sekali lagi. Jadi Iran sekarang ni kena lawan 3 negara yang terbesar. Kerana Amerika Syarikat, Israel, hajak Angkrik itu bercampur untuk bertindak. Ni mana kata sekarang ni tu Iran tu kena lawan. Habis gain lah, seolah kata gitulah. Tapi dia pergi waktu kemarin itu, waktu kemarin itu ketika berlaku serangan yang diserangkan oleh Israel itu di dalam Tehran, ia siap priap Iran. Iran ni siap priap sikit pada waktu kemarin. Ketika Israel berdeh masuk pergi di dalam Tehran tu, siap priap. Siap priap kat mana? Dia nanti nak pergi demo hotel dulu baru dia nak hotel klik. Tu pergi. Cerak-cerak dah demo duk mari berbulan-bulan dah. Dengan kapal Abraham Lincoln dengan 230 buah daripada kapal perang duk musing kat kawasan Persia atau Teluk Persia tu berbulan-bulan dah. Tapi dia tak karu. Nak pergi demo hotel dulu baru nak hotel. Situlah tempat tak ada nak berkira. Baik saudara-saudara, hak berlaku pada waktu kemarin itu, gapo ratik yang Israel tu hotel masuk di dalam Iran tu kena di mana ratik? Di berapa tempat? Kalau mengikut daripada wartawan luar negara, saya nak ambil dengan kesimpulan, berita-berita tu baik tu kata 4-5 tempat juga. Maka tempat hak besar-besar lah saya nak oyaknya, iaitu rumah tempat kediaman Khamenei, Ayatullah Ali Khamenei. Di situ tu tempat besar juga. Ada keluarga, beberapa keluarga di situ. Kemudian yang keduanya hak besar-besar juga, iaitu di madrasah, di rumah sekolah, budak sekolah perempuan. Budak sekolah perempuan di situ tu ramai benar. Amerika Syarikat, Israeliah bang juga dengan suruh pergi di rumah sekolah. Di situ tu kalau mengikut laporan pada waktu kemarin, 50 sampai 90 daripada budak-budak, kanak-kanak wanita duduk dalam rumah sekolah mati. Meninggal dunia. Dah 50 sampai 90 orang. Katanya dak. Lepas tu dalam hal tu juga, ketika dia pergi bang ke akan rumah ataupun tempat kediaman orang yang terbesar, Ali Ayatullah Khamenei itu, marang itu telah dilaporkan oleh Al Jazeera kerana ada daripada pihak keselamatan kata Ali Ayatullah Khamenei itu tak mati lagi pada waktu kemarin. Tekah laporan tu oleh Al Jazeera tu. Lepas tu pada waktu semalam tu, khabar-khabar royak kata Ali saat ni tu meninggal dunia, mati. Ada Ayatullah tu, Khamenei tu mati. Mati kali Ali tu, Ayatullah tu mati. Meninggal dunia. Tapi mula-mula tu dia lapor kata tak mati. Bodoh yang lama tu bawa lapor kata mati.
Tu lagu mana pun nak oyak tak leh, mungkin ada politik demo kerana tak tahu nak susuk Ali, nak susuk Ayatullah kerana tak tahu. Tapi dah umur dia pun teruk dah 80 lebih dah. 80 tahun lebih dah. Kata matilah pada waktu Semarang tu. Daripada laporan yang kedua. Laporan yang pertama tu kata tak ada mati lagi. Laporan yang kedua tu oyak termati. Jadi semua orang-orang yang terbesar pada waktu kemarin, kalau mengikut daripada wartawan semua tu, termasuk juga Ayatullah Ali Ayatullah Khamenei tu, kita ubahlah kata dia mau panggil Ali pun ada, Ayatullah tu. Maka kita kecek mudah-mudah gitu ya. Maka hak mati semua orang terbesar sekali dengan Ayatullah tu, ni orang lah kalau mengikut laporan kak. Ada hak terbesar. Lepas tu, lepas pada tu pula, kata dia mau pergi bang pula, tempat menatu dia, tempat anak-anak dia. Mati juga. Tapi ada seorang yang tak mati lagi, tapi hak ni nak ganti. Jadi, Iran saat itu apabila mati, punam sunsuk. Orang yang terbesar mati, dia ganti selalu, tak nanti pilih, tak nanti kata lama-lama, kena duk calon, kena duk turun, mati bulan-bulan pula, kena duk naik mukamah, ada pakai halatik selalu dah. Apabila tahu kata Ayatullah tu mati, maka ganti pula Mustafa, anak dia. Anak dia tu ganti sebagai punam sekarang lah ni pula. Mati kemarin selalu dah ganti. Sebut kata mati ganti selalu dah. Tak sewi putus punam. Nak pergi jalan, nak jadi toneng. Dalam keadaan arah gapo mudah. Dia tak ada punam ni payah. Tak support tempat kita, mati berbulan-bulan tahun-tahun, jatuh risi 10 tahun, tak ada boleh tak lagi tak. Pada dek itu. Ni orang rabok hak demo ni, cepat. Baik saudara-saudara tu, ya. Lepas tu dia siap priap pada waktu kemarin. Iran tu siap priap. Tak, siap priap gapo we demo hatai dulu, baru dia hatai klik. Orang kena hatai dulu tahu dah demo mari nak hatai kita berbulan-bulan dah orang buat siap daripada nuai kau krong. Orang yang duk tapih-tapih hidup royak kata dia mau nak hatai kita ni. Tapi masa mana tak tahu dia mau nak hatai dah. Dia tahu dah. Tapi dia tak hatai lagi. Nak tunjuk kata bersih dan jaga dia tu setara tu lah. Tapi orang panggil siap priak lah kalau duduk lagu tu lah. We demo hatai dulu baru kita nak hatai. Boleh atas tangan dulu. Kalau mati dulu dia mau hatai dah. Tapi we demo hatai dulu tengok tu. Supaya Ali ni, supaya Ayatullah ni dia tak arah lah. Dua hatai, dia mau hatai tu baru tu. Maka lepas daripada tu, duduk dalam sejar wajah. Selepas daripada Israel tu, hatai, duduk dalam sejar wajah, lebih kurang lah takriban. Iran pun teklik. Teklik yang pertama tu tepat. Kata waktu kemarin itu, kalau mengikut jumlahnya 10. Tapi hak besar-besarnya 8 tepat. Dia tu. Tepat ke apa? Tepat bertampak tentera Amerika Syarikat. Orang panggil Titang Tantap hak Amerika Syarikat. Kalau kita ambil hak besar-besar makan itu 8 tepat. Mula-mula saya royak tu 4 tepat. Sebelah awal tu 4 tepat. Lepas tu sebelah tengah hari tu pula 4. Jadi 8 tepat lah pada waktu kemarin. Dan dilaporan kata waktu kemarin itu dia kemarin itu tepat tentera saja. Tepat pelabuhan tentera. Seperti di Bahrain. Di Bahrain tu dia tepat pelabuhan Tara. Dan situ juga setanti bancakan hak tahan laut. Hak Amerika Syarikat duduk situ. Maka dia juga di Bahrain tu. Jadi dia hak sangkam ataupun dia hak berkaitan dengan berkaitan dengan Amerika Syarikat. Ada bukan doktor oleh Bahrain atau gabung gitu dak. Tepat tentera-tentera Israel dan tentera-tentera Amerika Syarikat duduk. Lepas tu tak ada kena orang kampung. Tak ada kena ada orang-orang lain hak suku sakat tak serupalah dengan Amerika dengan Israel tu berdeh masuk marang itu orang kampung selalu dah. Budak sekolah selalu dah. Tu dia presiden tu dia rasa ikut say tu lepas lagi tak ada cara lah. Mana kata sasaran dia tu luah, dia pukul luah lalu dah. Tapi lek Iran ni
dia pukul sare pak Yonok tu sekadar kata tepat bancakan dan tepat tentera bertampak hak Amerika Syarikat di situ pak dia teh dah. Jadi hak dia teh marang itu balas kelik selepas ada 3 je, selepas ada 2 je tu dia balas kelik pergi kepada Abid. Satu tempat. Pada masa tu lodeh tengok tu tak. Dan juga kepada Israel pada tempat yang kedua. Masuk pergi di dalam Mengeluang ataupun di ibu kota di Tel Aviv dalam Israel. Lepas tu yang ketiga ya teh juga. Pada waktu kemarin itu tempat kediaman bertapak oleh tentera Amerika Syarikat di kawasan Jordan. Di Jordan. Ya teh juga. Teh juga Jordan. Kerana Jordan ni ada tentera dia juga, tentera Amerika Syarikat bertapak situ. Lepas tu ya teh juga akan tangkap di dalam Kuwait. Kuwaiti di dalam Kuwait. Kuwait pun ada juga tempat bertapak tentera Amerika Syarikat. Maka Iran pun teh juga. Dan di dalam kota sendiri. Ni jelas pada hari ni kota tu dia teh kat Marai. Di rumah lapis yang kedua. Ada daripada pihak tentera Amerika Syarikat duk berpacakan ataupun bertapak di situ di kota. Dan hatta juga pergi kepada Bahrain. Bahrain ni hak besar sikit dia hatta. Kerana duk lapis yang beberapa lapis di situ tu satu sun bancakan radar. Radar yang besar lah duk situ tu hak Amerika Syarikat. Radar ni kalau gapo dia ni kapal ataupun caruak soruh ki penawuk nak pergi kepada tangkap hak dia tu, nak pergi lakah pergi kepada tempat-tempat Amerika Syarikat duduk tu, maka radar hak duduk dalam Bahrain ni. Dia boleh cenggi sebelum nak sapa, senjata nak sapa di tempat tangkap dia tu 5,000 kilo kata setengah. 5,000 kilo tu dia boleh ceng dah. Senjata duk 5,000 kilo tak nak mari kepada negara dia ni, maka radar hak duk di Bahrain tu boleh ceng dah. Boleh maklumat khabar dah kata nak mari dah, boleh siap pada 5,000 kilo. Nak mari nak sapa dah 5,000 kilo tak apa lagi, tapi duk dirima rakyat 5,000 kilo tu. Radar saat ni tu boleh sapa dah kepada pengkawal apa ni untuk lebih keselamatan. Maka 5,000 kilo ni pun dia teh juga oleh Iran pada waktu kemarin, tak khabar kali. Maya atau Iran teh hak ni hak di Bahrain ni dengan senjata yang tak biasa berlaku lah. Tubik mari nak sapa di Bahrain tu 3 kali pecah senjata dia. Kalau tak silap, kalau mengikut daripada Tawai mari dia nak teh radar haduk di Bahrain tu hak Amerika Syarikat lah ni. Hak tu besar lah kacak mudah-mudah gak. Dia berguna senjata yang bernama Jahim. Kerana marang itu ya ada senjata yang bernama Fatah 1, Fatah 2. Lepas tu Syahid 30 ni, Syahid 83. Lepas tu 100 lebih. Nama caruak hak Iran. Lepas tu Rujum. Lepas tu nama ada lagi Jahanam. Jahanam ni nama neraka lah kecil mudah-mudah kak. Dia guna Jahanam ni kita radar hak ada dalam Bahrain tu. Pecah kali pertama tubik 5. Dia pergi tubik daripada negara Iran tubik pergi syuf. Dah. Pergi sana tu bo nak sapa tu kata ada dalam beberapa minit dia pecah pula tubik 5. Tubik 5 tu lah untuk jaga ki penawuk hak duk nak bang, hak duk dalam ni. Tubik 5 tu jadi derung saat ni tu duk bedeh hak tubik yang 4 ni, hak so ni duk tengah, duk katuk gitu nak bedeh tak boleh. Gi pula dalam beberapa minit pecah pula hak 5 dalam so hak 5 saat ni tu tubik pula 5. Hingga sapa kepada 555, sapa 3 kali 5, lepas tu 3 dekat nak suk tu jatuh turun di atas radar hak dalam negara Bahrain tu. Hak Amerika Syarikat miliki Amerika Syarikat. Bakar situ. Bakar situ. Tu hak royak teh pada waktu kemarin. Tu dalam Bahrain. Tu sebagai tempat yang Iran teh.
Ana tepat hak sasaran-sasaran hak penting-penting berlaku lah, bukan kata ikut sedak. Lepas tu yang ketujuh dah. Yang saat ni yang ke-8 dah. Yang ketujuh. Yang kelima. Yang ke apa ni? Bahrain ni. 1 2 3 4 5 6 yang ke-6. Lepas tu yang 7 yang hantar lagi tepat tangkap hak Amerika Syarikat juga, iaitu dalam Saudi di kawasan Riyadh. Hancur lebur juga situ pada waktu kemarin. Dengan tapi tak ada di Riyadh ni tu berita suluh cerita lalu gitu ya. Lepas tu hak yatai juga waktu kemarin yang ke-8 di Arab Emirat ataupun dikatakan UAE. Dah. Kawasan Dubai, kawasan ni yatai belakang kemarin. Jadi kata kita tengok-tengok kak, tentera Amerika Syarikat ni duk bertapak dalam tanah Arab lah kak. Duk bertapak di dalam tanah Arab lah kak. Duk Saudi, Arab Emirat, kota Jordan, Kuwait, Bahrain, Dubai. Jadi kalau kira tengok kak, Pok Ning ni, Pok tunduk kepala kepada Amerika Syarikat belaka dah ni. Deh. Abang tu boleh hidup tak boleh berhidup, tak boleh hidup di bertapak di dalam negara-negara Arab semua. Jadi Arab lah duk tempat bertampak ni. Supaya ni tengok hak saya bila saat ni 8 9 tepat saat ni tu. 7 8 9 tepat saat ni tu adalah negara Arab saja cabut Israel. Israel. Seperti kata Ebit Arab juga. Ebit ni dia ada atas pada saya waktu baik dalam Luxong tu. Kita tengok situ. Lepas tu Jordan Arab juga. Kuwait sepatutnya juga, kota Saudi, Bahrain, UAE ataupun Arab Emirat dan juga Dubai dan sebagainya. Semua tu Arab saja. Hak dok witak tentera-tentera kepada Amerika Syarikat. Lepas tu ketika waktu kemarin pula, ketika Iran berdeh saat itu, ada juga daripada negara-negara demoning ni. Kerana dia nak berdegi kepada seperti seperti kita kata Jordan, kota. Selepas daripada Amerika Syarikat Iran saat ni nak berdegi masuk di dalam Israel saat ni tu kena melalui Jordan. Orang panggil kena guna ruang nangfa hak Jordan. Maka ada juga pok-pok Arab ni tula berdeh sekat kepada Israel. Iran hantar lagi nak pergi kepada Israel, tapi pok-pok Arab ni tula berdeh orang panggil sekat. Kerana guna langit hak dia, ke dia tula berdeh atas lah, tak boleh lakah gelik sana lah. Jadi kata misalnya kata super ni. Iran berdeh lagi nak pergi pada Israel. Maka kena melalui langit ataupun ruang hak kota dan juga kena melalui ruang hak Jordan. Maka Jordan kena berdeh naik. Sekat tok sewi soruh hak Iran tu jatuh langsung pergi sampai kepada negara Israel. Kerana guna langit hak dia ada hak boleh berdeh naik. Tetapi pelik sekalinya ketika Israel berdeh hantar pergi dalam Iran, kerana Jordan tak berdeh naik tak, guna langit ruang hak dia juga. Dia ada hak juga berdeh naik gitu. Dan ketika Israel berdeh pergi masuk le Iran tu, dia ada hak boleh berdeh. Kerana pakai lalu di atas langit rumah dia kecek mudah-mudah. Begitu juga kota tak berdeh juga, jatuh turun di rumah sekolah madrasah, kena budak-budak mati 50 hingga sampai 90 orang. Tu jadi kepelek-kepelek deh orang Arab ni. Teruklah. Sebab itulah dia mau kata orang Arab ni takut kepada Amerika Syarikat, takut kepada Israeliah ni lebih daripada takut ke Tuhan lagi. Lalu itulah boleh dikatakan mereka itu sembah manusia. Dan sembah Israel, sembah Amerika Syarikat, tidak menyembah Tuhan sekali. Dia takut saja ya. Kerana tak lawan sekali, tak takut kepada Allah Taala. Seperti dia menghalakkan mereka itu
Ya halak siapa? Palestina duduk dalam keadaan susah berpuluh-puluh tahun. Lepas tu apabila dia takut lajak kepada Amerika Syarikat tu tabiat orang Arab. Nah, kerana projek dia nu yang masuk kaum Yahudi penuh dalam otak dia kan. Apabila dia takut kepada Amerika Syarikat, dia tunduk, maka dia tuduhlah. Fok ning fok si fok ning fok sirik, fok ning fok nyembah berhala. Ya tengok tu lah tu perangai dia. Tu fok Arab ni. Fok ning harus dimati, tak ada gapo dah mati pun. Dah kalau lawe pun, kalau kita pergi tolong pun bukan mati syahid dah. Ya tengok tu lah. Tu perangai fok Arab sekarang lo ni. Apabila dia patuh, dia taat kepada Amerika Syarikat. Dia masuk komu, dia masuk api, dia masuk kakah Israel dan Amerika Syarikat. Otak dia jadi macam itulah. Tak. Boleh kata-kata lah. Dia mudah kata dia takut mati tu, ya ledah tu pun betul dah. Tapi nak ya atau dia masuk komu, dia masuk wairah, dia orang panggil ajari hak barat tu masuk pergi dalam otak dia. Maka dia berhukum di atas orang lain, bukan Islam lah. Dia buku demoning ni Khawarij, demoning ni Syiah, demoning ni Mujassimah, demoning ni ada macam-macam. Walah benda hak dia duk hukum orang tu duk dia belaka. Tu arak-arak sekarang lah ni. Dengan sebab dia duk bunuh perkara-perkara hak Amerika Syarikat. Dia nak tuduh orang lain lah. Yang masuk GG ataupun save hak Amerika Syarikat dengan Israel tu masuk hidup dalam otak dia. Dia jadi punah lah tu. Maka dalam masa-masa dulu lagi dah Amerika Syarikat masuk hidup serai kerajaan Tok Sewi berkecek berkenaan dengan bab peperangan. Tok Sewi lawan, Tok Sewi berkecek dengan lawan Amerika Syarikat, Tok Sewi lawan dengan Israel. Masa kerajaan sebelum daripada nak jadi haru-haru di dalam kota Mekah lagi dah. Semua di dalam negara Arab tu demo tu duduk berjalan dah. Kalau kamu tak tunduk tak turut aku gak ni seolah kalau terlalu gak jamin orang debel dulu gak gah kata apa day ni lah tak seolah tergitu tak tu dia duduk kusyak dah lalu tu dah dia kena kecek mengikut keadaan hak lagu mana yang diatur oleh Amerika Syarikat dan juga Israel. Itulah sebagai maklumat ringkasan perjelasan kepada saudara-saudara yang diikuti bersama di dalam video ini. Sekadar ni dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.